Salam sejahtera. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Nordin, bernombor matrik 297486. Hari ini saya akan membentangkan subtopik asas sains komputer tingkatan 2 iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Dalam dunia digital masa kini yang berkembang pesat, sistem nombor merupakan asas penting dalam pengoperasian teknologi. Komputer tidak memahami bahasa manusia, sebaliknya menggunakan sistem nombor seperti binary dan perlapanan untuk memproses data dan melaksanakan arahan. Justeru, pemahaman terhadap penukaran nombor khususnya daripada sistem perpuluhan kepada perlapanan amat penting bagi menguasai asas teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Pemahaman sistem nombor adalah asas penting kerana ia membolehkan komputer mewakili, menyimpan dan memproses data. Sistem perpuluhan asas 10 digunakan dalam kehidupan seharian dengan digit 0 hingga 9. Tetapi komputer beroperasi dengan sistem binary iaitu asas 2 yang menggunakan 2 digit iaitu 0 dan 1. Untuk memudahkan pembacaan data binary, sistem perlapanan asas 8 digunakan kerana 1 digit perlapanan mewakili 3 digit binary. Penukaran nombor dari sistem perpuluhan ke perlapanan diterangkan dalam buku teks asas sains komputer tingkatan 2 untuk membantu pelajar memahami hubungan antara sistem dan nombor. Sekarang, saya akan terangkan cara menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, bahagikan nombor perpuluhan dengan 8 secara berulang. Kedua, catatkan baki setiap bahagi. Dan ketiga, susun baki dari bawah ke atas untuk dapatkan jawapan akhir. Dan contohnya saya berikan di tepi ini. Okey, kita sekarang ada 1025 nombor perpuluhan dan akan ditukarkan kepada nombor perlapanan. 1025 bahagi dengan 8 bersama dengan 128 baki 1. 128 bahagi dengan 8 bersamaan dengan 16 baki 0. 16 bahagi 8 bersama dengan 2 baki 0. 2 bahagi 8 bersama dengan 0 baki 2. Jadi jawapannya sekarang adalah 2001 dalam sistem perlapanan. Macam saya kata tadi, kita kena ambil baki daripada bawah hingga ke atas dan itu adalah jawapannya. Kenapa penting untuk tahu penukaran ini? Ini kerana ia adalah asas dalam sistem digital. Kedua, ia membantu kita membaca kod binary dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, penukaran ini digunakan dalam pengaturcaraan dan pembangunan sistem tahap rendah seperti bahasa mesin. Untuk membantu pelajar memahami topik ini dengan lebih mudah dan menyeronokkan, saya sebagai guru akan menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama, guru boleh menggunakan simulasi visual untuk menunjukkan langkah-langkah bagaimana nombor perpuluhan ditukarkan kepada nombor perlapanan dengan menggunakan slide. Guru boleh memperjelaskan proses pembahagian berulang yang digunakan. Visualisasi yang jelas akan membantu pelajar memahami setiap langkah dalam proses sambil mengasah pemikiran kritis mereka dalam menganalisis mengapa dan bagaimana penukaran nombor berlaku. Ia memberikan gambaran yang lebih kuat tentang konsep sistem nombor berasaskan 10 dan 8. Selain itu, guru boleh mengajar dengan cara membuat aktiviti berkumpulan. Sebagai contoh aktiviti yang dinamakan number change card. Untuk aktiviti ini, guru perlu menyediakan kad yang mengandungi nombor dalam sistem perpuluhan dan perlapanan. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan akan bergila-gila menarik kad yang mengandungi nombor perpuluhan untuk ditukar kepada nombor perlapanan. Setiap kumpulan perlu bekerjasama untuk memberikan jawapan yang betul dan setiap jawapan yang tepat akan mendapat mata. Aktiviti ini bukan sahaja membantu pelajar memahami langkah-langkah penukaran nombor, tetapi juga menggalakkan komunikasi yang jelas dan kerjasama antara ahli kumpulan. Akhir sekali, guru boleh menggunakan kaedah gamifikasi yang menggunakan platform digital seperti Gymkit dan platform Bluekit. Dalam Gymkit, pelajar boleh menjawab soalan mengenai penukaran nombor antara sistem perpuluhan dan perlapanan sambil mengumpul wang maya yang boleh digunakan untuk membeli kuasa tambahan atau item dalam permainan. Bluekit pula membolehkan pelajar bersaing dalam menjawab soalan melalui pelbagai jenis permainan yang menyeronokkan. Ia menggabungkan elemen-elemen persaingan dan pembelajaran. Dengan aktiviti ini, pelajar dilatih menjadi seorang yang peka serta meningkatkan kreativiti dalam menyelesaikan masalah serta melatih pemikiran kritis dalam menyelesaikan soalan dalam masa yang terhad. Belajar bukan sekadar belajar, tetapi pembelajaran yang dilaksanakan itu menjadi pembelajaran yang lebih bermakna.
Sebagai kesimpulan, penukaran nombor dari perpuluhan ke pelapanan ialah kemahiran penting dalam pembelajaran asas sains komputer. Ia bukan sahaja bantu pelajar faham cara komputer bekerja, tapi juga menjadi asas kepada bidang pengaturcaraan dan teknologi digital yang semakin berkembang pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.